Pelajar utama kita berada di Mami Fun Squad ini berada di Sekolah Kebangsaan Raja Muda, dan bersempena dengan itu kami berbesar hati membawa maskot, membawa selebriti dan juga produk-produk kami untuk diberikan secara percuma. Bersempena dengan aktiviti, bukan saja aktiviti kita tapi juga aktiviti yang melibatkan guru dan juga para pelajar. Bagi saya Upin Ipin tu memang jalan cerita dia menarik, dan ada perpaduan kaum dalam tu. Lepas tu memang dia memupuk pribadi yang elok, macam kalau ada gaduh ke you reconcile, you macam you make it up to the person yang you buat salah apa semua. So I thought it was memang pendekatan yang bagus lah untuk budak-budak untuk terapkan nilai-nilai murni. Sekarang kita bersama salah seorang cikgu. Cikgu tengah buat apa ni cikgu saya? Tahulah, kena bias. Ni mangsa lah ni. Mangsa. Jadi mangsa. Hari ni dia 3, 2, 3. Okey, itu testing. Murid pun dapat menikmati kemeriahan tu sebab mereka pun dapat menyertai pelbagai acara. Jadi lebih meriah lah tahun ni. Jangan lupa subscribe YouTube Let's Compare. Jangan lupa subscribe YouTube Let's Compare.